Pengutip hutang mengurut anda macam-macam dan memalukan anda. Tuan-tuan, saya terima banyak aduan yang macam ni dan saya nak bagi tahu anda apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara untuk anda mengatasinya. Yang pertama sekali tuan-tuan, anda kena tahu yang pengutip hutang itu adalah syarikat yang dilantik oleh pemberi pinjaman seperti bank untuk mengutip hutang dari pihak anda, tuan-tuan, dan mereka biasa je akan menerima imbuhan bayaran fee mungkin 5%, mungkin 10%, mungkin ke 50% daripada jumlah hutang anda. Sebagai contoh, kalau anda berhutang 100,000, imbuhan yang mungkin dia dapat mungkin 5,000, mungkin sehingga ke 10,000, mungkin juga sehingga ke 50,000. Jadinya mereka sudah tentu bersemangat untuk mengutip hutang kepada anda dengan penuh semangat untuk mendapatkan hasilnya. Dan syarikat pengutip hutang itu akan melantik pekerjanya untuk mengutip hutang daripada anda. Dan pekerja itu tadi, kalau hutang 100,000, mungkin dia ada imbuhan sehingga ke 5%, RM5,000 untuk setiap hutang yang dia dapat collect, tuan-tuan. Masalah terjadi apabila pekerja tadi terlalu gairah untuk buat duit, tuan-tuan, dan mereka tidak mengikut garis panduan Fair Debt Collection prinsip yang telah ditetapkan oleh Bank Negara. Antara garis panduan yang telah ditetapkan adalah mereka hanya boleh menghubungi anda 3 kali 1 minggu sahaja, dari pukul 8 pagi hingga ke pukul 9 malam. Mereka perlu mengenalkan nama mereka dan daripada agensi mana mereka bekerja, dan daripada institut kewangan mana yang mereka datang ataupun hubungi anda untuk mengutip hutang itu. Mereka tidak dibenarkan untuk mengeluarkan kata-kata kesat ataupun ugutan kepada anda. Dan apatah lagi, mereka tidak boleh untuk menyakiti anda, tuan-tuan, ataupun membuat anda rasa bimbang. Dan mereka sangat-sangat dilarang untuk memberikan informasi anda kepada orang lain. Bagi tahu majikan anda, anda berhutang. Bagi tahu keluarga anda berhutang. Bagi tahu siapa-siapa saja yang anda berhutang, sila bayar hutang itu. Dan sekiranya perkara itu terjadi, tuan-tuan, apa patut anda buat? Yang pertama, anda kena tahu yang pengutip hutang itu hanyalah mereka yang cuba mendapatkan peluang daripada pihak bank, dan mereka sangat-sangat takut untuk kehilangan peluang ini. Mereka mungkin kehilangan projek ataupun peluang ini sekiranya anda membuat aduan kepada bank apabila mereka gagal untuk mengikut garis panduan yang ditetapkan. Sekiranya pengutip hutang itu gagal mengikut etika yang ada, anda perlu untuk buat aduan kepada bank-bank dan mereka akan sangat takut, tuan-tuan. Macam mana nak dapatkan list bank-bank itu? Pergi ke laman seseorang bank negara, cari Financial Sector Participant Directory, anda akan tahu nombor-nombor bahagian komplain bank tersebut. Sekiranya bank gagal untuk update kepada anda dan hak anda tidak dapat terbela apabila terbukti pengutip hutang itu tidak mengikut etika yang ditetapkan, anda boleh membuat aduan kepada laman sesawang bank negara www.bnm.gov.my/complain. Tuan-tuan, komplain dekat sana, dan bank negara sangat-sangat tegas. Biasanya mereka akan terus menghubungi pihak bank itu dan pihak bank akan memberi update kepada anda. Cara kebiasaannya mereka sangat-sangat tegas dan khidmat pelanggan mereka sangatlah baik. Itu saja, tuan-tuan. Saya tidak memusuhi mana-mana pengutip hutang, cuma saya nak anda lebih beretika dalam menjalankan kerja. Tuan-tuan, ada orang tertekan sampai makan ubat apabila anda mengutip hutang kepada mereka, mengaibkan mereka. Kita sama-sama cari rezeki, tetapi jangan sampai menganiaya. Setiap kerja yang kita buat ada garis panduan yang telah ditetapkan, dan ikutlah garis panduan yang telah diberi. Itu saja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.